Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di dalam video ini, saya ingin berkongsi bagaimana pendekatan pembelajaran campuran ataupun blended learning melalui pembelajaran berpusatkan pelajar digunakan dalam kursus pengurusan fabrikasi kimpalan bagi mewujudkan pembelajaran yang lebih fleksibel, aktif dan bermakna di sebuah kolej vokasional. Seperti yang diketahui, Kolej vokasional merupakan sebuah institusi pendidikan dan latihan teknologi dan teknikal dan vokasional ataupun TVET. Rata-rata kursus adalah melibatkan praktikal, akan tetapi adanya kursus yang melibatkan pemahaman teori memerlukan pelajar untuk menguasainya. Kursus ini ditawarkan kepada pelajar semester 4 Diploma Teknologi Kimpalan. Tempoh pembelajaran adalah selama 14 minggu dan kursus ini memberi fokus kepada pengurusan fabrikasi kimpalan seperti perancangan projek, pemilihan bahan, prosedur kimpalan, jaminan kualiti dan juga pengurusan projek. Namun, cabaran utama dalam kursus teknikal seperti ini ialah bagaimana kita memastikan pelajar bukan sahaja memahami teori tetapi benar-benar mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut. Disebabkan itu, pendekatan kaedah pembelajaran campuran ataupun blended learning digunakan. 12 minggu pembelajaran dilaksanakan secara bersemuka di bilik kuliah dan bengkel. Manakala 2 minggu lagi dijalankan secara dalam talian melalui Google Classroom. Pendekatan ini memberi fleksibiliti kepada pelajar untuk belajar secara kendiri tanpa mengabaikan latihan praktikal. Kursus ini tidak hanya menilai teori semata-mata. Terdapat 3 hasil pembelajaran kursus ataupun CLO yang perlu dicapai oleh pelajar. Yang pertama, pelajar perlu memahami pengurusan projek fabrikasi. Yang kedua, membina skop kerja fabrikasi. Dan yang terakhir adalah mematuhi keperluan pengurusan projek fabrikasi. Apa yang menarik ialah penilaian kursus ini merangkumi 3 domain utama, iaitu kognitif, psikomotor dan juga afektif. Maksudnya, pelajar bukan hanya diuji dari segi pengetahuan tetapi juga kemahiran praktikal dan sikap profesional. Penilaian dijalankan melalui ujian teori, ujian praktikal, tugasan individu dan juga peperiksaan akhir. Ini selari dengan keperluan pendidikan TVET yang menekankan keseimbangan antara teori dan juga kemahiran. Kenapa pembelajaran campuran ataupun blended learning dipilih? Okey, kerana pelajar pada hari ini belajar dengan cara yang berbeza. Semasa pembelajaran bersemuka, pelajar dapat melihat demonstrasi secara langsung, bertanyakan soalan, menjalankan aktiviti bengkel dan berinteraksi dengan guru ataupun pensyarah. Namun, semasa pembelajaran dalam talian, pelajar pula boleh mengakses nota, menonton video, menjawab kuis dan belajar mengikut kesesuaian masa masing-masing. Pendekatan ini memberi peluang kepada pelajar untuk mengulang semula pembelajaran pada bila-bila masa. Secara tidak langsung, pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan menyokong pembelajaran kendiri. Dalam pendekatan pembelajaran tradisional, guru menjadi pusat penyampaian ilmu. Akan tetapi dalam pembelajaran berpusatkan pelajar, pelajar menjadi fokus utama pembelajaran. Pelajar tidak lagi hanya mendengar penerangan guru ataupun pensyarah. Sebaliknya, mereka terlibat secara aktif, membuat penerokaan sendiri, berbincang, menyelesaikan masalah dan belajar secara kendiri. Melalui platform Google Classroom, pelajar boleh mengawal tempoh pembelajaran mereka sendiri. Pelajar yang lemah boleh mengulang video dan nota berkali-kali. Manakala pelajar yang cepat memahami boleh meneroka bahan tambahan. Pendekatan ini lebih fleksibel dan sesuai untuk kepelbagaian gaya pembelajaran pelajar TVET. Keberkesanan pembelajaran sebenarnya bergantung kepada interaksi yang berlaku. Dalam kursus ini,
terdapat 3 bentuk interaksi utama. Yang pertama adalah learner content, iaitu pelajar berinteraksi dengan bahan pembelajaran seperti nota, video dan kuis di dalam platform Google Classroom. Kedua ialah learner-learner. Pelajar berbincang, berkongsi idea dan membantu antara satu sama lain. Dan yang ketiga adalah learner instructor, iaitu guru ataupun pensyarah bukan sekadar menyampaikan isi pembelajaran, akan tetapi menjadi pembimbing kepada pelajar-pelajar ini. Gabungan ketiga-tiga interaksi ini membantu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang aktif dan lebih bermakna. Pendekatan ini juga selari dengan beberapa teori pembelajaran. Teori yang pertama adalah teori tingkah laku ataupun behaviorisme. Melalui latihan, kuis dan penilaian, pelajar membina perubahan tingkah laku dan kemahiran. Yang kedua ialah teori konstruktivisme, iaitu pelajar membina pengetahuan melalui interaksi sosial, pengalaman dan kolaborasi. Sebab itu, aktiviti perbincangan dan perkongsian idea sangat penting dalam kelas. Dan yang ketiga adalah teori connectivism, iaitu dalam era digital, pembelajaran berlaku melalui teknologi dan jaringan maklumat. Google Classroom menjadi medium yang menghubungkan pelajar dengan bahan pembelajaran dan guru ataupun pensyarah. Ini menunjukkan bahawa pembelajaran TVET juga perlu bergerak selari dengan perkembangan teknologi pendidikan yang ada pada hari ini. Terdapat beberapa kekuatan utama pendekatan ini. Yang pertama, pelajar boleh mengakses bahan pembelajaran di luar waktu kelas. Kedua, pendekatan ini menyokong pembelajaran abad ke-21 yang menekankan penggunaan teknologi. Dan yang ketiga adalah bentuk penilaian menjadi lebih menyeluruh kerana melibatkan teori, kemahiran dan sikap. Selain itu, komunikasi antara pelajar dan guru ataupun pensyarah menjadi lebih aktif. Pendekatan ini juga membantu pelajar membina kemahiran pembelajaran kendiri yang sangat penting dalam dunia pekerjaan sebenar. Namun begitu, pendekatan ini juga mempunyai cabaran. Tidak semua pelajar mempunyai disiplin yang tinggi untuk belajar secara kendiri. Ada pelajar yang aktif semasa kelas bersemuka tetapi pasif apabila pembelajaran berlaku secara dalam talian. Selain itu, tempoh 2 minggu pembelajaran tidak segera ataupun dalam talian mungkin terlalu singkat untuk sesetengah pelajar menyesuaikan diri. Ini menunjukkan bahawa penggunaan teknologi sahaja tidak mencukupi. Kita juga perlu membina motivasi, disiplin dan sokongan pembelajaran yang berterusan. Bagi penambahbaikan masa hadapan, beberapa cadangan boleh dilaksanakan. Antaranya ialah mewujudkan forum interaktif ataupun chatbot. Yang kedua, menggunakan video interaktif semasa sesi pembelajaran. Yang ketiga adalah menghasilkan simulasi virtual reality ataupun augmented reality mengenai tajuk-tajuk di dalam kursus ini. Dan yang terakhir adalah melaksanakan aktiviti digital semasa kelas bersemuka berjalan. Oleh itu, pendekatan seperti Universal Design for Learner ataupun UDL boleh diadaptasikan supaya pembelajaran lebih inklusif untuk semua pelajar disebabkan perkembangan AI dan teknologi digital pada hari ini.